Hari tu kita dah tengok kan pokok buah tepuh kan. Jadi kita tengok adakah buah dah masak. Jom kita tengok. Tengok. Dia sebab duduk tepi bukit. Tapi tak masak je ha. Dia masih duduk pokok ni. Oh. Ha. Patutlah tak kacau pun. Tak masak ni. Tak masak. Minggu 2 je mungkin lah. Ya. Boleh ambil ni. Dia baru nak masak pokok dah. Duduk tepi. Duduk kat tepi ni. Tepi bukit. Ni pokok dah. Pokok dah. Pokok dia dekat atas tu. Ni pokok tepuh jantung. Ni pokok tepuh jantung. Ni tepuh jantung. Ni buah dah. Buah dah. Tak masak ni. Mungkin dalam 2 minggu ni kot. Ni bulan puasa kan. Mungkin 2 minggu ni mungkin masak. Ni pokok tepuh jantung.